Setiap pagi aku melangkah keluar, bukan sekadar sebagai seorang insan, tapi sebagai pendengar, pemegang rahsia dan kadang-kala penyuluh harapan. Kerjaku bukan mudah. Aku berdepan emosi yang tak selalu mampu dilihat, hanya dirasai. Dunia ini sibuk, bising, kadang-kadang sunyi dalam cara yang paling aneh. Tapi aku belajar, setiap orang yang kita temui sedang berjuang dengan sesuatu yang tak terlihat. Dan disitulah aku hadir, bukan untuk memberi jawapan, tapi untuk menjadi ruang. Ruang yang mendengar, ruang yang memahami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama kami, Kacamata Production, saya hos anda pada hari ini, Siti Hawa. Dan terima kasih kerana selalu bersama kami. Pada segmen kali ini, kita akan mengetengahkan isu yang dianggap tabu dalam kalangan masyarakat, iaitu kesihatan mental. Namun, penting untuk kita ketahui bahawa isu ini perlu kita bincangkan secara telus dan jujur. Bagi segmen kali ini, kami Kacamata Production telah menjemput satu tetamu istimewa yang akan berkongsi dengan anda tentang kesihatan mental, trauma dan juga cara mengatasi. Dipersilakan Dr. Asri. Terima kasih kepada saudari Siti Hawa dan juga tim produksi Kacamata atas jemputan ke podcast untuk saya menceritakan tentang kesihatan mental. Sebenarnya ini merupakan satu ruang yang amat baik untuk kita sama-sama mengenali tentang apa itu kesihatan mental dan juga kepentingan menjaga kesihatan mental. Sebab apa yang kita tahu, menjaga kesihatan mental ni adalah sama seperti kita menjaga kesihatan fizik kita sendiri. Baiklah doktor, saya amat bersetuju dengan apa yang doktor bagi tahu. Jadi manakala doktor dah lama berkecimpung dalam bidang ni, boleh ke doktor sharekan pengalaman doktor serba sedikit tentang pengalaman yang paling doktor tak boleh lupakan sekali lah? Boleh tak? Untuk pengalaman boleh. Sebab sebelum ni saya ada salah seorang pesakit yang boleh dikatakan memberi kesan kepada hidup saya sehingga kini, dan juga membuatkan sampai saya tak boleh lupakan lah tentang kisahnya sendiri. Aku bukan nak mati. Aku cuma nak rasa hidup. Bila sakit tu datang, sekurang-kurangnya aku tahu aku masih wujud. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Korang dah makan belum ni? Belum. Kenapa tak makan lagi? Saya dah start kelas sejam lambat ni. Okey, jom kita mulakan kelas hari ni. Selalunya wajah Daniel penuh dengan senyuman. Tapi hari ini semuanya berubah. Matanya layu, penat dengan tatapan yang kosong. Seolah-olah ada sesuatu yang ditanggung. Tapi tak terluah perkara tersebut. Okeylah, so dengan presentation yang last tadi tu, habislah kelas kita untuk hari ni. Okay, so thank you semua orang sebab hadir hari ni. See you guys again for the next class. Okay? Bye-bye korang. Bye.
Individual assignment jangan lupa. Daniel, sebelum awak keluar, minta saya nak tanya awak sikit. Boleh Saya ada perasan tangan awak ada parut. Awak okey tak okey? Tak ada doktor, saya okey je doktor. Cuma ni parut masa saya kena cakar kucing je. Tak apa Daniel, kalau awak nak cerita, saya ada je kat sini nak dengar. Tapi bukan sebagai seorang pensyarah yang mengajar awak. Maybe sebagai seorang dewasa yang peduli terhadap awak. Tak apalah, macam ni. Kalau awak rasa macam awak tak selesa nak cerita dengan saya bagi kat awak nombor kawan saya. Kejap. Okey. Awak buat apa? Awak cuba kontak dengan kawan saya ni. Mungkin dia boleh bantu awak. Awak jangan risaulah. Saya pun pernah ada juga dekat tempat awak. Okey? Awak cuba hubung dengan dia. Ya doktor. Ni Dr. Asri tu. Betul. Awak Daniel kan? Yang telefon saya tempoh hari. Duduk dulu. Jadi apa tujuan awak datang sini? Sebenarnya saya baru kehilangan keluarga yang terlibat dalam kemalangan. Dalam dunia kaunseling, kami tak paksa sesiapa pun untuk bercerita. Tapi bila seseorang itu akhirnya melangkah masuk ke diri ini, itu sendiri adalah satu bentuk keberanian yang besar. Saya masih ingat seorang pelajar. Wajahnya tenang, tapi mata dia penuh dengan rasa hilangan. Dia cuba untuk senyum, tapi sayangnya senyuman itu kosong. Perlahan-lahan kami berbual tentang bola, tentang muzik, tentang hidup, dan akhirnya tentang luka yang disimpan selama ini. Kami tak cari penyelesaian segera, tapi kami bina ruang untuk dia rasa selamat, untuk dia tahu yang dia tak bersendirian. Bagi saya itulah keindahan kerja ini. Bila seseorang yang hampir tenggelam mula percaya semula, percaya pada harapan.